Ini jambatan asal lah nak pergi rumah Mak Ada ni. Abang datang itu hari, abang pakai jambatan ni lagi. Mai abang bawa kalian semua kita ziarah asnaf tepi sungai Kuala Kerai. Mainlah. Boleh sikit lah. Yang risau tak hitam. Kita pakai ni dah, terbuk. Kapal boleh, dua orang boleh. Boleh kali senang ni. Boleh. Tak ada masalah. Stesen pertama. Jauh lagi rumah dia dalam. Rumah dia jauh sikit. Sebenarnya rumah Mak Ada ni bukannya jauh sikit daripada tebing sungai. Tapi sebenarnya jauh banyak. Kalau tak silap abang hampir 2 kilometer jugalah nak kena menapak daripada tebing sungai ke rumah Mak Ada. Ni rumah dia untuk nampak dah legok tu. Dalam rumah dia. Rumahnya ada di dalam sana. Walaupun menapak agak jauh daripada tebing sungai nak ke rumah Mak Ada dan naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, tapi tak terasa penat disebabkan oksigennya banyak kat sini dan kita sedut oksigen. Ni jambatan asal lah nak pergi rumah Mak Ada ni. Abang datang itu hari, abang pakai jambatan ni lagi. Sekarang dah tak boleh pakai kok semak je lah. Jambatan dah untuk dah. Agak-agak orang yang selalu bermedia sosial boleh tak duduk kat sini. Masuk ikut dalam semak itu rumah dia. Jalan terus. Okey ya? Jejak jalanan. Jalan. Buka kasut dah nah? Buka dah. Jauhnya jauh. Oh ni jauh tak apa, dia tak tinggi. Nanti pas ni kita naik. Kita naik batu keh sekejap lagi. Batu keh. Oh, hari ni. Mana sehat? Kena. Kena tak? Oh, tak kena habis berat Mak Ada. Oh, mari semua jumpa Mak Ada ni bagi Mak Ada. Mana? Masuk. Marilah tengok rumah Mak Ada kita ni. Naik tengok. Tengok dalam rumah. Tak usah naiklah Mak Ada. Ramai tu Mak Ada. Mak Ada. Ada ni berkah dah pecah. Oh, dia pecah tu Mak Ada. Satu. Oi, gepuk habis dah Mak Ada sini Mak Ada. Habis mari bawah ni habis tak naik dalam ni. Gepuk habis dah dalam ni. Gepuk habis Mak Ada tak boleh masuk. Terdegam. Mak Ada. Ada hadiah kau Mak Ada dah. Sehat Mak Ada tak? Umur berapa dah? 70 lebih dah. 70 lebih dah. 75. Oh, masa terokot tanah sini lah kita kira masuk ni. Umur berapa? 75. Dak. Mado masa mado mai duduk sini. Mari duduk sini. Bahasa anak dago lagi. Kecil. Allah apa belah lagi. Umur 14 duduk sini. Umur 14. Mok mado namanya. Masa banjir 2014 rumah ni tenggelam? Tenggelam lah, tinggi kan? Tenggelam. Naik tu datang rumah. Naik duduk atas bukit. Naik atas bukit tu. Okey. So let's go. Terima kasih Mak Dah. Kita bergerak ke destinasi seterusnya. Awak dia siapa di book? Nak berehat. Nak berehat? Saya Number 1 sampai di boot. Ni topi dah terbang. Topi dah terbang. Dia nangis tadi. Dia sudah nangis. Topi dia sudah terbang. Nostalgia betul tempat dia makan pakai